Ya sahabat, selamat datang ke channel YouTube Habib Fitri Gona sahabat. So ini adalah di dalam kotak madu lebah kelulut Torafika ya sahabat. Kalau sahabat dapat lihat, ini kawasan telur muda bagi kelulut Torafika, manakala ini adalah kawasan telur tua ya, kawasan telur tua lebah kelulut Torafika ya sahabat. Itu dia. Dan saya ingin bagi sahabat lihat telur ratu lebah kelulut Torafika. Okey, itu telur ratu lebah kelulut Torafika. Dan juga ini, itu dia sahabat. Itu adalah telur ratu lebah kelulut Torafika. Untuk ratunya, saya sedang mencari ratunya, tapi saya tidak menjumpai ratunya sahabat. Susah untuk saya menemui ratu lebah kelulut Torafika ni. Selalu untuk ratu dia berada di kawasan telur muda, tetapi kali ini saya sudah 2 hari saya mencari, tidak menjumpai. Ada sesuatu yang ingin saya lakukan, iaitu untuk saya buat keadaan koloni lah. Ini kawasan bitumennya. So ini telur muda, telur tua. Dan ini ada sedikit kantung madu di bahagian tepi ni sahabat. Itu adalah kantung-kantung madunya. Di sini kantung madu ni. Okey, itu ni kantung madu. Kantung madu Torafika sahabat. Untuk situasi lebah kelulut Torafika ni, keekoran dia dah naik ke dalam kotak topping. Saya berkemungkinan 70%, 80% dia punya di dalam lung bawah ni ya. Dia punya di dalam lung bawah ni telah menjadi laluan keluar masuk ataupun tempat simpanan bibrit bagi lebah kelulut Torafika ni sahabat. Itu dia sahabat. Kerana di dalam ni telah pun terdapat kantung madu, telur muda dan juga telur tua. Okey sahabat, itu saja video pengkongsian daripada saya. Kita jumpa di video yang akan datang. Habib Fitri Gona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.